Saya si mun kami Madah Piramli pernah buka kedai di Sarawak. Bukan sekadar peniaga, ia pun seorang selebriti dan seorang juara bintang RTM. Macam ni boleh jadi tokek kedai makan. Beliau pernah menjadi seorang Piramli dan kini tok dah buka kedai jadi tokek sup. Bermula pada tahun 2001 nya buka di rumah je. Lepas tu nya perkembangkan lagi, buka kedai lagi besar. Dekat situ lah mulanya terkenalnya Raja Sup. Ramai orang datang makan siap. Mun kita orang nak maju dalam perniagaan, bukannya polah-polah terus maju. Kita orang kena percaya kepada proses, jangan cepat mengalah. Tok lah Raja Sup Sarawak kini tok. Nyastai pun sup mama. Kita orang pergi je si makan lagi dah terliur sebab pelbagai daging ada di siap. Mun kita orang nak makan daging rusa pun ada di siap. Sumpah kami Madah si sabar nak cuba tu. Sebab dah ramai gila orang Madah nyaman. Apa buktinya nyaman? Dah masuk surat khabar. Bukan setakat tu je. Dijemput oleh TVS lagi. Pun ada bagi tip untuk keusahawanan mikro. So untuk hari tu kami order ABC. Dengan favourite kami Tasty. Kami si pernah makan daging itik, tapi kami cerik dulu daging itik Kami nak tanya kita orang pernah makan daging rusa si. Itulah daging rusa mungkin kita orang nak tahu. Kita orang tahu si yang paling special dagingnya nang lembut, mesra gusi orang Madah. Itulah menu favorite kami. Itulah panggil raja. Semuanya campur dalam ya. Kita orang boleh nanggak isinya nang banyak. Mun nasi belalak kami si tahulah. Kami makan si puas sampai bawa balik ke rumah nang puas hati. Kuahnya nangga cair tapi sebenarnya nang pekat, nang rasa rempah semua. Boleh juga makan dengan nasi putih ataupun nak rantah pun boleh. Kami suka rantah. Kita orang boleh Google Eden Food Court, Medan Perniagaan Permaidani, Kampung Gresik. Ibu nangga ajak sondoi.